Pernah tak korang terfikir, apa sebenarnya beza antara robot canggih dekat kilang tu dengan robot mainan kat rumah? Walaupun nampak macam langit dengan bumi, sebenarnya dua-dua tu dibina daripada 7 komponen asas yang sama. Jom, hari ni kita nak bedah siasat sikit anatomi robot dan kita bongkar apa rahsia dia. Cuba kita bayangkan satu gudang moden. Robot-robot ni bukan setakat bergerak tau. Diorang ni boleh berkomunikasi sesama sendiri, elak daripada terlanggar dan susun barang dengan tepat. Lagi tepat daripada manusia. Inilah dia, puncak teknologi robotik zaman sekarang. Okey, sekarang bandingkan dengan yang ni. Sebuah robot DIY yang simple gila. Nampak asas je kan? Cuma ada beberapa roda, sensor kecil dengan satu papan litar. Memang nampak jauh beza. Tapi betul ke ia jauh beza sangat? Jadi, apa yang sama sebenarnya antara gergasi gudang tu dengan wira kecil DIY ni? Apakah DNA yang sama sampai kita panggil dua-dua ni robot? Jom kita siasat. Kuncinya sebenarnya simple je. Setiap robot, tak kiralah besar ke, kecil ke, canggih ke, simple ke, dia kongsi DNA yang sama. Dia dibina daripada blok-blok binaan yang serupa. Jom kita tengok apa blok binaan tu. Dan DNA ni, dia ada 7 komponen teras. 7 bahagian penting yang kalau kita gabungkan betul-betul, dia akan jadi satu mesin yang berfungsi. Inilah dia 7 komponen ajaib tu. Nak faham semua ni, kita guna satu analogi yang senang gila. Kita bayangkan je robot ni macam badan manusia. Dia ada otak, ada deria, ada rangka, ada otot dan macam-macam lagi. Simple kan? Baiklah, jom kita start dengan pusat kawalan dia dulu, otak dan deria robot. Macam mana dia berfikir dan rasa dunia sekeliling dia? Yang pertama sekali pengawal atau controller. Fikirkan ni sebagai otak robot tu. Semua maklumat masuk sini, semua keputusan dibuat kat sini dan semua arahan dihantar dari sini ke seluruh badan. Dialah CEO untuk robot tu. Dan kalau nak tengok rupa otak robot ni, macam nilah dia. Papan-papan kecil macam Raspberry Pi atau Arduino nilah yang jadi pusat pemprosesan yang bagi kuasa untuk robot tu berfikir dan berfungsi. Tapi kan, otak sehebat mana pun, kalau tak ada deria, tak guna juga. Sama macam kita, robot pun perlukan mata dan telinga untuk faham dunia sekeliling dia. Dan ini membawa kita kepada komponen yang kedua. Kat sinilah penderia atau sensor masuk main peranan. Kerja dia simple je sebenarnya. Dia tukar apa-apa yang jadi kat sekeliling dia, cahaya ke, bunyi ke, haba, jarak, kepada isyarat elektrik yang otak robot boleh faham. Dan diri robot ni boleh jadi lagi hebat dari kita. Kamera jadi mata dia. Sensor ultrasonik atau lidar pula bagi dia tahu jarak sesuatu barang macam kelawar guna sonar tu. Macam itulah lebih kurang. Lepas tu ada IMU yang bagi dia deria keseimbangan. Sama macam telinga kita. Okey, settle bab otak dengan deria. Sekarang, macam mana pula dengan fizikal dia? Jom kita tengok badan dan otot yang bagi robot ni bergerak. Mestilah setiap robot perlukan rangka kan? Inilah yang kita panggil tapak dan sambungan. Sama ada ia chassis kereta robot ataupun lengan mekanikal, inilah struktur yang pegang semua komponen lain dan bagi robot tu bentuk fizikal dia. Kalau tadi kita ada rangka, sekarang kita perlukan otot. Inilah dia, penggerak atau actuator. Benda inilah yang tukarkan arahan elektrik daripada otak tadi kepada pergerakan fizikal. Motor yang pusingkan tayar atau piston yang angkat barang berat. Semua tu otot robot. Okey, kita dah ada otak, deria, rangka dengan otot. Tapi, dia masih macam patung je, tak hidup lagi. Jom kita tengok 3 komponen terakhir yang bagi nyawa pada mesin ni. Mestilah, semua benda perlukan tenaga untuk hidup. Untuk robot, sistem kuasa ni ibarat jantung dia lah. Tak kisahlah dari bateri ke, panel solar ke, atau terus dari plug dinding, inilah sumber kuasa yang pump darah elektrik ke seluruh sistem. Next, kita ada perisian atau software. Kalau controller tu otak fizikal, software ni pula adalah fikiran, naluri atau ilmu yang ada dalam otak tu. Dialah kod program yang cakap ke otak. Kalau nampak dinding, berhenti. Kalau tu suruh angkat, gerakkan lengan. Betul. Tanpa software, robot tu cuma seketul besi yang tak ada fungsi. Software inilah yang bagi dia kebolehan untuk cari jalan dalam bilik yang semak atau pegang telur tanpa pecahkan dia dan faham dunia melalui data yang dia dapat. Dan yang terakhir, macam mana pula kita nak bercakap dengan robot ni? Melalui antara muka pengguna atau user interface. Inilah suara dan telinga robot yang bagi kita berinteraksi dengan dia, sama ada pakai remote control, skrin sentuh atau arahan suara.
Okey, kita dah cover semua 7 komponen, satu-satu. Sekarang, jom kita cuba cantumkan semua ni balik dan tengok apa yang buat dia jadi lebih daripada sekadar himpunan alat ganti. Bila semua komponen ni bergabung dan berfungsi sekali, dia jadi sesuatu yang istimewa. Ini bawa kita kepada satu konsep penting. Kenapa robot ni selalunya kita panggil sebagai sistem terbenam atau embedded system? Jawapannya simple je. Cuba fikir pasal laptop anda. Ia boleh buat macam-macam benda. Tapi embedded system macam dalam mesin basuh atau robot vacuum, ia direka khas untuk satu tugas je. Jadi robot ni pada asasnya adalah satu embedded system yang sangat-sangat canggih. Dia dibina untuk buat satu kerja spesifik dengan sempurna. So, kesimpulannya apa? Robot ni bukan sekadar himpunan gear dan wayar. Ia adalah sebuah sistem yang direka dengan satu tujuan. Setiap bahagian, otak, deria, badan, semuanya bekerjasama untuk capai satu matlamat. Gabungan inilah, sinergi inilah yang membezakan seketul mesin dengan sebuah robot.